Tak tahulah dia sekarang ni. Dia ada satu benda yang saya kena beli insurans untuk dia. Dia ada menyanyi satu konsert, kena kencing. Penganjur ni memang kencing dia dah. Dan penganjur ni akan kencing dia lagi. Penganjur ni kencing, kata bulan 8 ni nak bayar duit. Jadi bulan 8 ni dia duduk bincang dengan saya, tarik tali lah. Aku bulan 8 nak balik Johor. Semalam dia ulang lagi. Lepas tu bila dia kata, Mat, sebelum balik Johor belanja. Kita tak ada. Penganjur tu bayar dengan penganjur tu bayar dekat Amal, bukan bayar kat aku. Mak kata lah, lepas tu nanti Amal bayar kat engkau. Tak ada. Jadi saya tahu penganjur ni akan kencing. Akan tipu dia. Dan dia ni bulan 8 dah letak cita-cita nak balik kampung. Dan kemudiannya dia akan kecewa. Bila masuk je bulan 8, dia tak kira 1 bulan 2 dia tak dengar je kata, Allah dah bulan 8 kan. Dia pergi gegar Amal lah. Mama bulan 8 ni aku nak balik kampung. Amal nanti akan gegar. Dia balik dah, orang tu tak bayar. Dia janji je nak bayar. Konsert tu dia kena kencing dah lama dah. Kesian Lepas tu saya pun sekarang insyut dah. Saya akan pergi ke Johor kan 21 bulan untuk pesta buku. Jadi saya nak kena adjust dengan dia, Mat, pesta buku. Saya jadi bebal untuk saya. Viral dah penganjur tu. Melayu ni setakat viral boleh bayar hutang. Kalau ada harga diri. Kalau tak ada harga diri memang tak bayar. Dah viral dah. Berapa kali dah Amal naikkan status. Dia kata tak bayar. Kita apa? Bulan 8 ni kalau dia nak balik dengan saya kan. Dia jadi mana? Kau ajak aku kan. Sekarang ni saya nak atur politik saya. Macam mana nampak supaya dia merayu pada saya. Kata dia nak tompang saya waktu saya pergi pesta buku Johor. 21-25. Saya nak kena adjust keadaan kau merayu dengan aku, Mat. Dan saya nak kena main game. Kata kau tak boleh demand sebab kau rayu dengan aku. Kalau tidak nanti. Kalau saya ni tiba-tiba. Tapi saya ni selalu patah leher dengan dia. Mat, tak payahlah harap sangat duit tu, Mat. Nanti tak dapat kau kecewa. Dia kata kan. Betul ke? Saya kena. Kalau kata tak bayar. Dia akan mengamuk dengan saya. Kau mana tahu lah apa. Saya akan kata tak bayar tapi saya akan bayar. Macam ni, Mat. Kalau kau agak apa dia bagi kau? 300 kan? Okay, aku bagi kau 300. Kau pergi sekarang? Tak boleh lah, Mat. Kau nak balik nanti. Kalau aku bagi 300, kau kena balik pergi Keluang. Sekarang kau kena ikut aku pergi JB. Kalau saya minta tu demand dia banyak. Kau tambah 200 lagi lah kalau kau nak suruh aku pergi ikut kau ke JB. Saya pun kata tak apalah, Mat. Nanti boleh tidur hotel apa semua. Malam kau live dengan aku. Live kau bayar ke tak? Tuan-tuan, kita nak bagi dia 300. Bayar pampasan sebab kesian apa penaja tu tipu dia. Lepas tu kita bagi 200 lagi kerana dia ni nak ikut kita. Lepas tu kita kata, malam kau boleh live dengan aku. Live kau bayar ke tidak? Semua tu kena masuk dalam buku. Jadi saya nak kena adjust supaya, jadi macam mana supaya, tapi skrip ni last menang kat dia je. Pasal yang kena mengalah saya. Skrip dia adalah, Nah, kau nak balik aku tumpang kau. Barulah saya boleh kata, kalau kau tumpang aku, Mat, kau kena tidur hotel dengan sana dengan aku. Sebab saya duduk kat Johor 5 hari, biasanya penganjur bagi bilik hotel. Lepas tu, dia tak tahu mengira. 1, 2, 3, 4. Kalau dia tahu, lama dah saya ni kena jual. Tonton jumpa saya dekat Pasar Borong. Dia jual saya ni, tak tanda harga atas dari 3,500 ambil. Boleh buat lagi orang tua ni kerja dengan kau 5 tahun lagi sebelum dia mampus. Nasib baik dia tak tahu mengira. Tapi dia tahu dengan ketidaktahuan dia mengira. Apa game yang dia nak main. Dia tak tahu kira 1, 2, 3. Kalau dia tahu 1, 2, 3, lama dah. Saya ingat. Habis dah tuan-tuan kena ranjau dengan dia. Habis dah tanah-tanah tuan-tuan semua bin Selamat Serin. Ditukar milik. Dia tak tahu kira. Tapi dia faham strategi. Dia tahu strategi, dia faham. Dan saya ni orang yang dia boleh makan. Dia dah tahu dah saya macam mana nak makan saya. Baim macam mana? Kalau dia pergi kat Baim ni, mungut tak jalan. Dia kata, apa ni, Baim, aku lapar. Jadi Baim ni terus jatuh kesian sebab Selamat ni lapar. Bawa lah Selamat pergi kat restoran makan. Selamat ni pun makan. Lepas tu Baim nanti tanya, Baim ni akan masuk dalam perangkap dia. Kau tak makan daripada tadi ke, Mat? Makan, aku makan semalam. Cuma aku lapar. Lepas tu makan. Kau ada duit tak? Itulah aku takut malam nanti aku lapar lagi. Tengok dia punya. Malam ni aku takut aku lapar lagi. Tu Baim kata lah, bungkus lah. Okey, bungkus. Dia pun pergi bungkus. Dia bungkus pandai. Dia bungkus nasi lauk malam tak basi. Lepas tu dia akan beritahu lah. Tapi besok, masalahnya dia makan ni tengah hari. Insurans orang bagi bungkus malam. Dia minta insurans esok pula. Kena insurans esok, kena duit tunai. Baim bagilah kat dia. Balik dia tak pergi kat Baim. Dia datang kat saya pula. Skrip yang sama pula. Dia dah tahu dah sekarang apa-apa yang berlaku Baim report kat saya. Dia tak boleh lah kata hari ni dia tak makan. Dia datang makanan yang Baim bagi tu, dia datang buka dekat tempat saya. Ni Baim bagi tadi ni aku nak makan. Im belanja aku nasi. Dia buka lah tempat saya. Supaya nampak yang kau kena ingat Im dah tolong aku hari ni. Kau belum. Jadi ayat dia kita dah faham. Baim dah tolong lah, kau belum. Dia ingat saya dengan Baim ni akan berlumba lah untuk menjaga dia. Dia punya investment tu. Kononnya lah. Baim dah, kau belum. Dalam hati dia kata, cabarnya aku, Im jaga kau hari ni, aku belum jaga. Dia ingat macam tu. Dia ingat. Jadi dalam kolas pemikiran dia tu, hari ni Zainal akan berlumba. Dia siap cerita. Im bagi aku 2 lay, duit warna merah. Satu duit lebih aku bayar ni, dia bagi aku 1 lay lagi. Warna hijau kalau ada 1 berapa? RM5. Kalau ada 3, RM15. Kau ada RM30 lah, baki kau bayar restoran, Baim bagi kau. Dia cara main 2-3 tu supaya saya bercorak-corak fikiran tu, separuh dah seko. Sebab tu saya, Selamat tak autistik. Dia seorang berdikari je. Kita je kena kata dia autistik secara hal, tapi dia berdikari. Betul. Dia pun duduk, dia tengok tak jalan kan. Dia nak saya masuk je dalam game perbualan emosi dia ni. Bila sampai je duduk je, macam semalam lah. Sebelum Abang Syed set up, Abang Syed dah tahu dah kata Zainal stres tak mau live malam. Selamat pula dia datang duduk bakar angin dia. Lagi 2 kali Zainal menjerit je lagi. Dia pun datang. Dia cerita je saya tak berapa layan. Abang Syed duduk atas kursi, duduk masa dah tahu dah sekejap lagi Zainal melenting ni. Abang Syed pun dah 50-50 sebab saya berhenti live. Sebab tuan-tuan masuk tanya soalan bukan-bukan kan. Tahu tak? Dia dah. Kenapalah Tuhan jadikan aku macam ni? Ayat dia. Abang Syed tengah masak mesin, tengah jalan stok kat mesin tu. Mat nak RM20. Kau pergi minum. Sebab
Sebab tak tahan, takut dia tak faham, kata saya ni tengah bukan, saya tak marah dia. Jadi Abang Syed kata Zainal adalah stop lot of life. Malam bengang orang tanya soalan macam-macam tak masuk akal. Cerita dia ni tak ada apa, hari-hari saya ceritakan apa tuan-tuan seronok dengar. Adalah cerita tentang bagaimana kita yang cerdik ni belajar tentang satu kecerdikan yang lain. Dia bukan tentang siapa bodoh siapa pandai. Dia tentang ada satu dinamik kecerdikan yang lain datang dalam spektrum yang lain pula. Spektrum dia betul dah. Dia nak suruh saya berlumba dengan Baim ni dari segi membantu dia. Dia rasa benda tu berlaku. Kerana dua-dua orang ni adalah orang yang sentiasa bagi aku duit. Mungkin dia orang nak berlumba. Dia baca spektrum dia adalah perlumbaan tu. Dalam ni kita ni masuk sebab kita tak tunjuk. Tapi kalau Baim bagi duit kau, aku tak payah bagi dah. Kita tak gamak cakap macam tu. Kita tak gamak cakap, kau dah dapat duit Baim, sudah kau pergi belah. Kau jangan nak agak duit aku. Kita tak cakap macam tu. Sebab kita ni dah masuk ke dalam spektrum dia. Jadi dia macam tidur. Kalau tinggal satu sama satu dengan saya, paling best ni kalau dia jaga tidur tinggal satu sama satu kan. Dia nanti duduk kat ruang depan ni. Dia pergi tekan air dekat mesin tu, dia duduk kat depan. Aku ingat aku nak balik Johor. Aku dah tak mahu dah hidup glamour di KL ni. Tu ayat pembuka dia lah. Ayat dia carilah macam-macam ayat pembuka dia. Bila kau nak balik Johor, Mat? Kalau saya pergi ayat pemati, bila kau balik? Aku balik lah kalau kau nak balik. Tapi kalau aku balik, dia pandai kalau kau balik lah, Mat, duduk kampung. Tapi kalau aku balik, aku nak kerja apa? Kesian dengan adik aku. Takkanlah dia nak bagi duit aku hari-hari. Dia bukan ada duit, dia bukan macam kau. Dia kerja je. Dia pusing pula macam tu. Lepas tu kita ikut kentak dia pula. Kalau tu kau duduk kat KL, Mat. Kau duduk kat KL, kau boleh menyanyi, kau boleh apa, kau boleh apa. Dia akan kata, aku dah letih lah. Aku dah tak larat dalam ni. Aku tak nak ni semua glamour dunia ni. Pusing-pusing. Yang kita pun tak tahu perangkap apa yang kita sedang masuk. Lama ni kita berhati-hati macam kucing dapat umpan. Tuan-tuan pernah tengok kan tikus dapat umpan ikan masin dalam perangkap tu kan. Tikus tu datang, dia undur, tikus tu datang. Tapi tarikan ikan masin tu menyebabkan tikus tu masuk. Kan tikus datang kan, mula-mula dia pusing, ikan masin tu punya pagar. Tikus mana pernah datang masuk terus. Kalau tuan-tuan kaji tengok perangkap tikus ni. Semua benda binatang yang kena perangkap, mana masuk terus. Tapi akhirnya tak tahan kerana tarikan tu. Jadi tikus dia masuk, dia undur. Masuk, dia undur, dia keliling. Akhirnya tikus yang tahu. Dia dah buat pilihan yang betul, jangan masuk ke tempat tu. Tapi ikan masin tu, dia akan masuk je. Dia macam saya lah. Pusing. Akhirnya yang dia nak selesaikan adalah ini bukan misi yang kita buatkan lah. Kau bawa panjang-panjang, suruh aku balik. Lepas tu kau dah tahu dah aku jawab, aku tak balik. Aku nak menyanyi KL. Lepas tu kau tanya lah menyanyi KL, kau dah tahu dah ayat. Kau dah dengar dah ayat ni berkali-kali dah. Kenapa kau tanya juga? Kau tak boleh pergi tak straight to the point? Mak ni RM50, esok pergilah jalan-jalan makan angin. Boleh tak? Boleh tak kau straight to the point? Macam tu lah. Dia punya give up muka dia tu. Bila dia dah give up kerana saya tak masuk perangkap dia. Dia give up lah. Dia umpan saya bagi umpan balik lah, Mat. Bukan itu yang dia nak. Bila dia dah give up, kenapalah aku tak ikut mak aku mati macam dulu? Kenapalah Allah jadikan aku macam ni? Kenapalah aku hidup? Balik ayat tu. Ayat tu yang sebenarnya bernilai RM50. Ayat lain ni, saya suka ikut putaran ayat lain ni bagi dia give up. Dia bawa saya pusing jauh kan. Untuk membolehkan, takkanlah mula buat aku nak RM50 tak cantik dah bunyi perbualan tu. Dia pun belajar, sekolah dia pun tinggi. Kan? Jangan jadikan transaction ni terlampau straight to the point. Dia panggil transaction ni mestilah berjalan dalam deal yang nampak ada business deal. On humankind, on human being punya deal. Jadi, pusing gitulah. Berpusing-pusing. Lepas tu saya tak faham. Ayat penutup dia akan mula mengeluarkan perkataan-perkataan dia tahu saya tak sanggup dengar kan. Kalau ni lah kenapa lah gini adalah, Mat. Ni lah esok kau pergilah. Kalau esok kalau saya tak ada cash, sebab saya jangan pegang cash kan. Esok Ilham datang. Kau ambil je dekat Ilham. Pukul berapa dia datang? Tiba-tiba jadi dia. Ilham datang pukul 3 lah. Aku nak keluar pagi. Tidur je lah, Mat. Sekarang pun dah pukul 5 lah. Kejap lagi subuh. Kau tidur lah dulu. Esok kau dapat, kau tu keluar. Dia dalam media sosial, dia bukan Selamat yang tuan-tuan kenal. Kalau tuan-tuan tengok semua view media sosial ni, bukan dia Selamat yang tuan-tuan kenal. Dia pun ada dia punya, bila dia prepare untuk, orang kata like to be dia kalau dia prepare Selamat Asrin live like to be. Dia ada perkataan tu, Selamat Asrin kalau live like to be. Dia adalah like to be tu. Okay. Tak tahulah alter ego ke apa, dia like to be tu dia jagalah. Dia faham dah banyak tentang stream walaupun dia pun tengok orang tunjuk konten dia. Dekat luar sebenarnya tuan-tuan, dia adalah orang yang lone ranger. Dia tak begitu gemar berkawan, dia tak begitu percaya orang dan dia lebih rasa selamat bersendirian. Cuma tinggal lagi kerana duit tak turun pada langit. Dia perlu ada lah beberapa kawan. Sebab dia emotionally dia mudah terguris. Jadi dia tak pergi kawan dengan orang-orang yang nak bagi RM10 kata kat dia macam-macam, dan dia tak minta duit dekat orang yang kemudian akibat dia minta duit. Orang kata dekat dia macam-macam, dia jaga dia punya bahagian jiwa dia yang lembut dan rapuh tu. Jadi dia ada lah jalan. Jadi berarti 27 bukan 21 hingga 25 di Pesta Buku Johor di Paradigm Mall. Kita ada 5 hari Kita ada 5 hari di Paradigm Mall. Saya tak tahu saya ada di situ di Pesta Buku Johor, satu-satu pesta buku daripada anjuran 14 negeri di Malaysia yang saya attend. Pesta Buku Johor kita ada di sana. Siap kita ada booth. Saya akan promote Pesta Buku live setiap hari. Kita ada booth. Malam kita akan live daripada bilik hotel untuk jual buku. 21 di 25 Pesta Buku. Tengok sajalah pesta buku. Bukan dia tak panggil pesta, dia panggil Bazar Buku Antarabangsa Johor. Tahun ni besar. Tahun ni Bazar Buku tu besar. Saya tengok event-event star, dia orang panggil M. Nasir pun turun, Ramli Sharif pun turun. Tahun ni adalah event yang dia dipanggil sebagai the voice of the angry young man. Dia panggil suara-suara yang merubah era 80-an dan 90-an. Saya tengok senarai tu ada saya kena jadi moderator yang mana dalam tu ada Hassan Muttalib, ada Nasir Jani, ada M. Nasir, ada Yue kot dalam tu.
untuk bercerita mengenai filem tahun ni genap Kembara Seniman Jalanan 40 tahun. Mereka buat 40 tahun Kembara Seniman Jalanan. Kemungkinan mereka akan ada bilik tayangan Kembara Seniman Jalanan 40 tahun.